Bayangkan, korang berada di depan chat. Jari korang dah ready di butang buy dan sell. Jantung korang berdegup kencang. Korang rasa yakin. Tapi dalam masa yang sama, ada satu bisikan kecil dalam fikiran korang. Entry ni betul ke? Dalam masa beberapa minit, boom! Market bergerak bertentangan dan akaun korang mula merah. Kenapa ni berlaku? Apa yang korang terlepas pandang? Hai guys, selamat datang ke Sweat Academy dan nama saya Syam. Hari ni kita nak bincangkan 5 perkara yang korang perlu buat sebelum entry market. Ramai trader fikir entry market hanya tentang tekan buy atau sell. Tapi realitinya, entry market adalah keputusan yang perlu dibuat dengan strategi yang betul. Salah satu kesilapan terbesar trader adalah masuk market tanpa persediaan. Jadi, hari ni saya kongsikan 5 perkara wajib buat sebelum korang entry market untuk elak kerugian yang tidak perlu. Jom kita mulakan. Semak trend market, jangan lawan arus. Perkara pertama yang korang perlu buat ialah kenali trend utama market. Trend ni adalah kawan baik korang dalam trading. Kalau market tengah bullish, cari peluang buy. Market bearish, cari peluang sell. Gunakan time frame besar seperti daily dan H4 untuk nampak arah trend utama. Korang jangan terperangkap dengan market noise dalam time frame kecil. Cuba tanya diri korang sekarang. Pernah tak korang loss hanya sebab trade lawan arah? Kalau ya, korang perlu ubah strategi korang. Kenal pasti zone entry. Selepas kenal pasti trend, perkara yang kedua korang perlu buat adalah mencari zone entry yang terbaik. Korang janganlah pergi entry dekat tengah-tengah market. Pastikan zone entry korang tu adalah zone-zone yang penting seperti zone support dan resistance, zone supply and demand ataupun order block. Kenapa ini penting? Sebab kalau korang entry dekat tempat yang random, korang sebenarnya hanya berjudi bukan trade. Liquidity dan manipulation market, perangkap terbesar untuk trader baru. Market ni bukanlah tempat yang adil. Ada banyak manipulation yang dibuat oleh institusi besar untuk menghapuskan retail trader macam kita ni. Nak elak, tak susah mana pun. Jangan entry terlalu awal sebelum stop hunt berlaku. Kenali liquidity zone, tempat di mana big player akan memburu stop loss retail trader sebelum market gerak ke arah yang sebenar. Tunggu confirmation price action sebelum masuk entry. Kalau korang selalu kena fake breakout ataupun stop loss hunt, itu bermakna korang masuk terlalu awal tanpa faham liquidity market. Semak risk to reward ratio. Entry tanpa ni adalah bunuh diri. Ramai trader hanya fokus pada entry, tapi diorang lupa tentang risk dan reward. Korang jangan masuk trade jika RR korang kurang dari 1:2 atau 1:3. Pastikan risk per trade korang tak lebih daripada 5% ke 10% modal korang. Jika target profit korang kecil, tapi risiko korang terlampau besar, itu adalah resepi kegagalan. Ramai trader gagal bukan sebab diorang salah entry, tapi disebabkan dorang tak kira risiko sebelum masuk market. Kawal emosi. Tanpa disiplin, strategi hanyalah teori. Dan akhirnya, perkara yang paling penting sebelum entry market adalah mengawal emosi korang. Korang jangan entry hanya sebab FOMO. Lepas tu, kalau dah loss, jangan reverse trade. Dan kalau korang tak yakin dengan setup korang tu, jangan paksa diri untuk entry. Trader yang berjaya bukanlah trader yang selalu betul, tapi trader yang tahu bila untuk trade. Jadi, sebelum korang masuk market, pastikan korang lalui 5 langkah ni. Ingat, pertama, kenali trend. Kedua, cari zone entry. Ketiga, fahami manipulation market. Keempat, semak risk to reward ratio. Dan yang terakhir, kawal emosi dan disiplin dalam trading. Kalau korang buat semua ni, saya jamin entry korang akan lebih berkualiti, lebih selamat dan lebih menguntungkan. By the way guys, korang nak belajar trading personal dengan saya? Nak belajar cara swing trade beribu-ribu pips? Join kelas saya percuma sahaja. Korang tekan link dekat bawah. Okey, ini sahaja daripada saya dalam video kali ni. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.